Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kes terbaru yang Lian Li Malaysia bawa masuk, iaitu Lian Li 011 Vision M. Dia adalah compact version of Lian Li 011 Vision yang saya review sebelum ni. Cuma yang menariknya, ada banyak bahagian yang Lian Li ubah dekat Lian Li 011 Vision M ni, menjadikan dia lebih menarik dan lebih functioning. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jafri dalam channel YouTube Mona Nizar. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Lian Li 011 Vision M ni dia datang dengan dua warna, warna hitam dan juga warna putih. Dan yang menariknya, dia datang dengan dua variasi, yang basic macam saya ni ataupun yang ada digital display di bahagian atas bersaiz 9 inci, which is harga dia dua kali ganda berbanding dengan yang ni. Yang ni sebelum record video saya nampak harga dia dekat Shopee lebih kurang dalam 280. Kalau anda nak tambah dia punya digital display, anda kena tambah lagi RM260 Malaysia. But jangan risau, anda boleh beli dulu yang basic ni. Lepas tu anda menabung dalam 2 bulan 3 bulan, anda boleh beli dia punya digital display secara berasingan. Memang dijual lah. So kalau anda pakai digital display tu akan nampak lebih bangsawan. Alright, kita pergi ke bahagian physical case ni terlebih dahulu. Dia agak berat sebab dia punya build quality tu betul-betul solid. Orang kata build quality Lian Li lah. Jadi anda jangan risau, dia tak pakai besi yang lekeh-lekeh punya, tebal dan sangat-sangat berat. Kalau anda nak letak di atas meja, saya sangat recommend anda pilih meja yang pakai solid wood. Bukan meja IKEA yang kita kata pakai habuk-habuk kayu. Jangan, yang tu kalau pakai lama sikit dia akan melendung ke bawah kan. So dia agak kecil berbanding dengan model sebelum ni. Dia lebih compact. Motherboard pun muat ITX dan juga MATX sahaja. Kalau kita ukur dari depan ke belakang, lebih kurang dalam 420mm. Dia punya bahagian atas ke bawah ke atas lebih kurang dalam 370mm. Ketebalan dia lebih kurang dalam 280mm. Memang nice lah. Sebelum saya buka semua ni, which is case ni dia memang boleh akses ke semua bahagian. Anda boleh buka dia depan, belakang, kiri, kanan, anda boleh buka dia. Cuma kena pakai screwdriver. Sebelum saya buka, saya nak tunjuk dulu dia punya airflow. Case ni datang dengan satu kipas bersaiz 140mm di bahagian belakang. So sekarang di bahagian bawah kita boleh letak 3 biji kipas 120mm. Di tepi 120mm. Di tepi belakang boleh letak 3 biji kipas 120mm. Di bahagian atas pun 3 biji kipas 120mm. Kiranya kalau anda sumbat kipas dekat sini, airflow takkan jadi isu lah. Airflow takkan jadi isu. Berat. Saya sebenarnya ada masalah dengan saya punya ada muscle tear dekat saya punya tangan ni. Jadi tak boleh nak angkat berat sangat. Tapi saya cuba demo lah kepada anda dia punya airflow tu. Sekarang yang ada kipas di bahagian belakang dan juga kipas radiator di bahagian atas. Anda boleh tengok yang tak nampak kipas radiator tu, sebab itu antara dia punya kelebihan. Saya letak asap masuk dulu. Tak pasti anda boleh nampak ke tak dalam video. Nampak tak? Bijak guys. Alright. Clean. Okey, di dalam dia memang dah clean dah. Memang cepat. Airflow memang tak ada masalah langsung lah dekat case ni. So, antara kelebihan yang di 011 Vision M ni, dia jenis 3-sided tempered glass. Anda boleh tengok dia punya bahagian dalaman dari depan. Sebab depan dia pakai tempered glass. Di belah kanan pun pakai tempered glass. Di bahagian atas pun pakai tempered glass. Untuk bahagian atas ni, dia bahagikan kepada dua. Which is kalau kita cabut, anda boleh nampak ada tempered glass di belah kanan. Dan ada mesh di belah kiri. So, untuk dia punya kompartmen satu lagi tu, udara boleh keluar masuk dengan baik lah. Jadi, di case ni, kita boleh buka dia punya kanan, tepi, depan, atas. And anda memang kena pakai screwdriver lah. Yang anda kena hati-hati actually yang depan tu. Sebab yang depan yang memegang dia, ada satu skru saja di bahagian hadapan ni. Nanti saya akan tunjuk kepada anda, dia akan tumbang. Kalau pecah tu, tak tahulah nak cakap apa. Kita cuba tarik. Anda boleh nampak dia macam menyerong ke depan tadi. Dia macam menyerong ke depan So ada skru dekat sini. Anda tak perlu nak risau sangat. Still kena risau lah kan. Still kena risau. Bahagian belakang dia pakai klip macam biasa sahaja. Then kita cabut dulu bahagian depan ni. Memang kena pakai screwdriver. Okay, saya buka dulu.
Alright, dah settle. Tarik macam tu sahaja. Settle. Sekarang kita dah boleh akses ke semua bahagian kes ni. Jadi dia jenis dual chamber. Anda boleh nampak dia jenis dual chamber. Satu bahagian kita punya motherboard, kita punya graphic card dan sebagainya. Satu lagi untuk kita punya power supply dan juga kabel-kabel lah. Dia punya space dalaman memang luas. Anda nak pakai graphic card paling panjang pun 420 pun saya rasa tak ada masalah lah. Boleh pasang sampai depan tu. Nampak tak? Boleh pasang 410 boleh, tak ada masalah langsung. Untuk kipas kita boleh pasang macam saya bagi tahu tadi, 3 bahagian bawah, 2 bahagian tepi ni. Tepi ni kita boleh pasang kipas. Lepas tu 3 bahagian atas dan belakang ada 3 lagi. Okey, saya tunjuk kepada anda di bahagian belakang ni. So, apa yang menarik kan? Anda boleh tengok saya ada pasang radiator di bahagian atas ni, tapi dari belah kanan ni anda tak akan nampak radiator tu sebab dia dah datang dengan penutup ni, which is penutup ni pun anda boleh buka. Dekat sini lah kita akan letak dia punya digital display 9 inci tu. Dia akan lekat secara menggunakan magnet. Tapi kalau anda tak nak guna pun tak ada masalah. Dekat atas ni sama ada anda nak tinggal kosong macam saya pun boleh, atau anda nak letak apa-apa stiker sebagai perhiasan pun tak ada masalah lah. Dan ini dia punya cage tu, anda boleh nampak dia ada lubang untuk kita punya tube masuk dekat sini. Tube untuk kita punya radiator ni masuk melalui laluan ni. Dia akan masuk ikut laluan ni. So ini antara dia punya kelebihan ataupun penambahbaikan yang Lian Li buat dekat 011 Vision M ni. Anda tak perlu nak masukkan dia dekat bahagian belakang tu. Anda tak perlu nak pakai dekat tepi. But bergantung kepada anda. Ini antara salah satu cara dia lah. Lepas tu, dia punya bahagian bawah ni dia datang dengan mesh. Dia datang dengan jaring untuk senang kita cuci. Lagi kipas yang dia bagi kepada kita berada dekat bahagian belakang ni guys. Okey, berada dekat bahagian belakang. Dekat bahagian belakang ni ada satu bracket, yang mana bracket ni kita boleh letak kipas 120mm 3 biji. Saya pun ada letak radiator ni, saya dah pernah letak dekat sini, tapi hanya boleh skru di bahagian tengah sahajalah. Mungkin sebab radiator yang saya guna ni 360mm dan tebal, jadi space dia tu agak limited dekat situ. So ini kipas 120mm yang dia bagi kepada kita. Dia akan sedut udara dari luar masuk ke dalam, dan saya punya radiator ni akan sedut udara ni naik ke atas lah. So flow dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Tak pasti nampak ke tak dalam video? Tapi flow dia akan jadi macam tu. So dari luar udara sejuk dia akan masuk ke dalam dan akan ditolak ke atas lah. So kalau anda nak letak lagi 2 biji, tak ada masalah. Anda beli yang basic pun macam yang saya ni memang dah dapat lah dia punya kipas 140mm tu. Untuk dia punya import output connection, bagi saya dah lengkap untuk 2026. Dia dah datang dengan satu port USB-C, lepas tu datang dengan 2 port USB-A 3.0, ada audio jack, lepas tu ada power button dan juga reset button. Kejap saya tak nampak. Reset button tak ada. Dia datang dengan power button sahaja. So, ini antara dia punya penambahbaikan berbanding dengan model sebelum ni. Oh ya, saya lupa. Ada 2 lagi tempat yang anda boleh letak kipas 120mm, which is di bahagian belakang. Dari segi airflow, kalau anda ada duit, anda boleh beli kipas, anda letak dekat sini. Tak ada masalah langsung guys. Tak ada masalah langsung. Jadi, itu saja untuk Lian Li 011 Vision M. Kalau anda sedang cari satu case yang boleh kata agak menarik dengan dia punya three-sided tempered glass. Lepas tu dia boleh tutup bahagian radiator atas. Idea dia tu quite menarik lah. Kalau anda berminat untuk beli, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.